Guys, nak pergi melawat padi dulu. Padi kita sudah ada di sini. Kita nak tengok dulu guys. Inilah keadaan padi saat 2 hari bulan 12 ini. Ya guys, tidak lama lagi nak keluarkan dia punya apa namanya ini, buah ini. Okay. Padi 2025-2026. Pergi tengok yang di seberang, sebelah atas itu macam mau. Oi, lihat kah? Tengok sayur dulu guys. Apa ini semak sangat ini guys. Orang tidak mau cabut rumput sini. Ini pokok cili guys. Sana lagi ada. Tengok di sini dulu guys. Mana ada sikap. Ini pun cili lagi. Oke. Ini cili guys. Dengan kucai lagi. Tengok ini cili guys. Kumpul dulu. Mau pergi seberang dulu. Oke, batong. Mau kasih hidup api sana dulu guys. Biar binatang-binatang liar lari. Oke. Oke. Sekian lama tidak ke sini guys. Rumah pun sudah semak-semak ini. Saya punya istri pun jarang ke sini. Tiada ojek. Coba guys. Nanti kita kasih clear dari rumput ini. Tengok guys, penuh dengan rumput-rumput ini. Boleh menjejaskan keadaan padi. Keadaan padi memasuki berapa bulan sudah ini. Ya, padi sudah mulai menguning dia punya daun. Tanda-tanda mau mengeluarkan buah sudah ini. Guys, tinggi dari saya sudah padi sini. Ini kita punya pondok. Semak sudah. Kita nak hidupkan unggun api dulu. Padi di sini guys. Tumbuh dengan subur padi di sini. Oke. Dan tengok sawit dulu guys. Sawit yang sudah setahun berapa bulan sudah. Tengok dia punya dahan ini. Banyak patah-patah ini guys. Apa yang buat ini macam ni? Saya pun bingung saya tengok ini guys. Apakah ini mau bagus lagi ataupun tidak? Ini yang ya oke lah. Sudah mengeluarkan bunga. Mungkin tahun depan dia akan keluarkan buah pasir ini. Itu lagi satu pokok guys. Sedih saya tengok ini guys. Banyak pokok saya yang macam ni di sini. Oi. Tengok guys. Ini pun patah-patah ni. Banyak yang patah-patah di sini. Itu lagi satu. Ini saya beli 19 satu pokok ni. Ini saya punya buah ni. Ini mau ditebas dulu ni. Tengok ni.
Sangat semak betul ini. Hah? Ada dah. Apa di dalam ini? Itu ada punya ini. Anak-anak dia ni. Mana? Keluarlah. Kanan. Nah itu dia. Baru dia. Tinggal dia punya anak dia sini. Anak dia guys. Tuh anak dia guys. Tinggal ya. Ini anak dia guys. Di dalam gula betul. Lihat nih siapa? Lihat nih. Coba. Yang di kepala. Ya. Iyo kena. Kita nak tengok buah sawit dulu. Hasil tanaman kita. Tengok, sudah keluarkan buah. Tahun depan lagi guys. Sudah ada buah pasir sudah. Tengok ini. Inilah hasil pertama kita. Tapi kita belum menuai dah. Tengok dah guys. Ada hasil dah guys, ada penampakan. Semangat guys. Kita masih mau tanam lagi sini. Itu lagi ada tanah 60 pokok itu hari guys. Sudah penampakan hasil. Memberi semangat untuk kita sudah. Ini lagi pokok yang sangat cantik. Agak semak guys. Belumlah kita lama tidak ke sini. Ada tebu juga. Ini tebu guys. Tidak mampu untuk dimakan lagi. Karena banyak sangat tanaman kita. Ini lagi. Tunggu ada masa kita nak tebas lagi ya. Nak clear semua. Rumput-rumput ini. Kita belum ada mesin rumput ya. Ini lagi guys. Sampai di sebelah atas sana. Yang ini semua sawit. Sini. Ini yang kita perlu tebas lagi lah. Mungkin tahun depan kita akan tebas lagi sini. Kita akan tanam lagi. Kita akan sambung lagi menanam sawit di sini guys. Ini untuk anak cucu nih guys. Kalau kita sempat untuk ambil hasil puji Tuhan. Kalau tidak sempat biar anak cucu lah. Tanam semampu yang boleh nih guys. Ini ada lagi tanaman sini. Cili ya. Pokok cili. Ini kita plan nak buat jalan sini guys. Sini jalan ke atas. Dan kita plan nak buat satu pondok lagi di sini. Sekitar sinilah. Tunggu ada keadaan sudah ngam lah. Sawit di atas ini guys. Tak perlu tabur baja ini guys. Sudah kuning-kuning. Kita nak tengok sawah padi juga di sini. Ini guys. Belum mengeluarkan bunga ini. Sudah 1 tahun lebih. Banyak ini guys. 60 pokok ini. Ini lagi cili. Sawah padi kita guys. Udah terung kenyang nih. Hai guys. Siaran di sawit ini guys. Kita nak tebas dulu. Simpanlah kau punya tuh. Ingin baja lah mak. Kita tebu dulu.
Mandi guys. Mandi sungai guys. Sejuk betul guys. Sejuk guys. Betul-betul sejuk. Guys. Airnya sangat jernih nih. Sangat sejuk. Tidak dapat berendam lama sini guys. Coba ini buat apa nih buat? Dia sedang buka keladi ini guys. Keladi ini guys. Saya belum berani bawa ini kamera menyelam nih guys. Saya tunggu dia punya casing nanti. Tunggu casing dia sampai baru saya bawa dia menyelam guys. Seronok betul ini. Ya. Wes, sana sungai sini. Ikan jangan tanya. Memang tak berapa ikan sudah sini. Banyak orang pergi sini guys. Wah, kamu buat ini. Buat. Yes. Keladi guys. Ini boleh goreng ini. Isi keladi ini. Banyak sudah sana guys.